Saya rasa kuil haram ini, istilah kuil haram ni sepatutnya diharamkan lah. Sebab ramai yang sensitif kat luar, especially pencuri dan penceroboh tanah yang mendirikan kuil secara tidak sah. Jadi sekarang kita tukarlah kuil tanpa izin atau akronimnya KUTI. Harap-harap ahli parlimen yang kat luar tu dengan task force yang ditubuhkan ini usulkan kepada kerajaan bentangkan dalam parlimen supaya istilah kuil haram jangan digunakan dan digantikan dengan kuil tanpa izin atau akronimnya KUTI. Dan kita pun meminta task force ini yang bertungkus lumus untuk menyelamatkan KUTI ini, pastikan tiada alkohol yang dijual di sekitar kawasan Thaipusam. Setiap tahun bukan hanya mineral water saja, tin-tin yang beralkohol juga memang berselerak dekat kawasan Tokong. Pastikanlah task force ni buat benda yang manfaat untuk komuniti India. Jadi kita tukar saja istilah kuil haram ini kepada kuil tanpa izin untuk meredakan kemarahan penceroboh dan pencuri tanah. Terbaik kerajaan.